Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Okey, hari ini saya berbesar hati nak share dengan korang satu setup yang korang boleh gunakan untuk news, alright? Tak kira lah NFE, CPI, FOMC, KLCC, KFC ataupun ABC, alright? Tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan. Okey, cara entry setup Jepun Time News dia macam ni. So, simple saja, korang pergi kepada M15 dan korang tengok, okey, 2 hari lepas news dekat sini yang berlaku news. So korang pergi dekat M15. Dekat M15 korang tengok dekat sini ada satu resistor, dekat sini support, di sini ada resistor. Alright, sebelum news berlaku. Okay, ini news. Ini news, okay. So dekat sini korang tengok sini ada satu zone resistor. Dekat sini korang dah tahu dah, okay, dia dah change character. Price sudah pun change karakter dekat sini. Nampak dekat sini? M15 dekat sini. Right? So, price membuat kenaikan. So, bila time news nak mencari peluang untuk buy sahaja dan korang pergi kepada M1 untuk entry. Okay? Korang hanya drawkan trend line sahaja dekat sini. Okay? So, ketika price naik dekat sini sekitar pukul 7.20. Nampak? So, dekat news, kita tahu news 8.30, that means 8 suku tu kita nak masuk, nak monitor price. Okay, apa yang korang perlu lakukan adalah, korang tengok dekat sini, monitor dekat sini, price dekat sini, dia naik dekat sini sekitar 8.12, tengok dekat sini, dia break sahaja dekat sini, dia pull back saja sekitar 8.20-27, dekat sini korang dah boleh melakukan entry dekat sini. Nampak? 8.27.26. Kalau korang nak full margin, pastikan account perang lah, jangan pakai account biasa, right? So macam saya kalau nak main suka-suka, saya akan buka lagi satu account, saya depo dalam 30-40, okay, yang memang nak full margin pun, untuk news, saya main gini saja. Saya akan pergi dekat 1 minute, dalam sekitar 8 suku dekat situ saya nak tengok price. Dia break sahaja dekat sini, dia break sahaja trend line, dia pull back dalam 8.27, dekat sini saya akan masuk. Alright, dan korang tengok dia pergi berapa hari tu dekat sini. Kalau korang pergi dekat sini, zoom, dia pergi dekat sini ke sekitar 6,700 pip. So kalau korang nak belajar lebih lanjut lagi pasal candle Jepun, link akad bio di atas, korang cari setup candle Jepun. Dekat situ ada macam-macam setup, 17 video setup candle Jepun, ada rahsia H4 candle Jepun dan juga ada bangkit trader. Klik link dekat atas. Alright, itu saja. I'll see you when I'll see you. Assalamualaikum.